Bestnya kawasan tak ada monyet, boleh tanam betik. Let's go. Itulah kelebihan perumahan di kawasan bandar yang tak ada monyet. Jadi apa lagi, jom kita cari benih. Alhamdulillah kita dah jumpa guys, benih betik sekaki RM9, 90 sen sepokok. Pokok pun dah keluar bunga dah guys. Memang terbaik, kita angkat terus. Lepas tu sebelah dia ada pula pokok avocado. Kita tanya ChatGPT mana yang terbaik antara Booth 7 dengan Rusell. Kita angkat Booth 7. Sebagai seorang petani ataupun pekebun, mesti dia orang akan rasa seronok sangat bila pergi nursery ni. Rasa nak duduk sini, rasa nak borong semua pokok. Pokok itu nak beli, pokok ini nak beli, tapi nanti tak tertanam pula. Kalau orang hobi menanam pokok ni, jangan pandang sebelah mata tengok harga bonsai tu berapa. Betul lagi kita beli tanah campuran. Sampai abang nursery ni pun dah kenal, dia selalu tengok video saya. Terima kasih bang. Jom kita mula menanam. Mula-mula kita gali dulu lubang. Nak tanam jauhkan 1.5 meter daripada longkang ataupun struktur rumah tau. Sebabnya akar betik ni kuat juga. Tanah perumahan ni tak subur, kita kena tambah tanah campuran. Koyakkan polybag perlahan-lahan dan kita masukkan ke dalam lubang. Tambah lagi tanah campuran sampai dia tutup benih kita. Lepas tu kita letak balik tanah asal. Last sekali kita tambah tanah hitam supaya dia lagi cantik. Kan dah siap. Semoga dia jadi amal jariah kita. Bye bye.